Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Selamat datang ke channel YouTube Faizal Kapli. Okey, hari ni kita ada sebiji Myvi CVT ya. Jadi hari ni dia datang, dia nak pasang external ATF oil cooler. Mileage dah 140 lebih ada cakap. So dia malah nak pening-pening. Jadi dia akan tukar kepada external oil cooler. So oil cooler kita akan pakai jenis ni lah. So untuk Myvi Gen 3 ni yang facelift dia kena pakai adapter adapter dia pun 1 lebih kan tu. Ok, jom kita start pasang. Ok, jadi kita dah buka dia punya bumper. Lepas tu kita akan buat bracket lah. Ok, buat bracket sini. Tune lah. Alright. Ok, jom. Alright, sekarang kita dah buat bracket lah. Atas ni kita buat bracket L. Lepas tu saya buat bracket bawah pula. Bawah dia kukuh. Sekarang ni dia goyang-goyang lagi ya. Jadi kita buat bracket L, dia akan tahan dekat sini. Ini kita akan buat lah. Dia punya rivet nut sini. So kita ukur dulu. Macam mana nak ukur, kita akan pakai dawai ya. Biasa kita pakai dawai ya. Alright. Ok, so kita kena buat bracket macam ni lah. Ok, kita akan bubur bawah ni. Lepas tu yang ni kita buat rivet nut size M6. Ok, kita pasang air, kita bagi tahu dia. Ok, so bracket pun kita dah siap. So dia lagi kukuh lah. Alright. Lagi cun-cun punya. Lepas tu kita buka lah dia punya hose coolant tu. Dan kita akan buat keluar dia punya oil cooler yang asal tu. Kita masuk adapter. Hose yang coolant tu kita akan bypasskan dia lah. Bypasskan dia. Ok, kita dah keluarkan dia punya oil cooler asal. Cooler asal dia macam ni ya. Dia macam ni. Senang kalau pakai tool ni, senang. Ratchet section. Kalau tembak senang keluar. Lepas tu dia ada o-ring ya. Dia biji ni size dia sama besar. Tengok kalau o-ring ni dah keras, kita tukar lain ya. So yang ni o-ring dia elok lagi. Kita cuci-cuci, masuk beri, kita pasang balik lah. Saya kita akan masuk dia punya adapter dia. Alright, sekarang kita dah siap pasang. So dia punya hose tu kita dah sambung. Jadi dia akan lalu sini, kita lapik takut bocor semua. Okay, tu dia akan lalu bawah ni ya. Okay, nampak tak? Bagi jelas sikit. Alright. Tu dia. Okay, tu dia punya adapter untuk air cooler CVT. Sudah kemas. Lepas tu kita test startnya. Alright. Ok, so dah siap. So kita check sekali lah kalau ada leaking ke apa ke kan. Fortune cantik. Ok, belanja sikit. Nampak baru pakai jari ni. Itulah dia Myvi Gen 3 CVT pasang oil cooler. Okay, so jangan lupa like, share dan komen di YouTube Faizal Kapli channel. Kita jumpa lagi di next episode. Assalamualaikum. Bye bye.